Bila dia bercakap, kau tak percaya, kau tengoklah belakang dia. Kau tengok berapa banyak my kios yang kosong. Ya, kau tengok. Tak ada orang menego, tapi dah ada yang buka. Macam mana bondo ni boleh berlaku? Macam mana bondo ni boleh buka? Bukannya saya ni nak menceroboh je, saya masuk dalamnya. Tengok keadaan ni. Dalam memang besar lah. Tapi macam mana? Macam mana orang nak meniaga? Faham tak? Tompek pun tak strategik. Ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stall. Tak ada yang meniaga. Dah lama bondo ni kat sini. Laluan jalan besar lah kat depan Sanun. Kan? Ini dalam ni, siapa yang nak masuk? Nampak? Habis tu pun nego depan Sanun. Kalau betul-betul nak bantu peniaga, letaklah tompek yang strategik. Biar senang peniaga ni nak meniaga, beli orang datang. Betul tak? KPKT dah buat niat yang betul dah nak bantu peniaga. Tapi ni nampak pengaman ni. Dengan ni. Sekeliling saya ni. Dah ke 6 biji tapak. Tak ada peniaga, kosong. Nak apa ni? Nak kandang. Nak apa? Nak ni, simpanan apa? Store ke apa? Kebanyakan ni bila saya nanya kan kenapa tak mohon, bukan tak nak mohon. Macam saya ngobarkan tadi, tompek itu tak ada orang nak datang, tak strategik. Faham tak? Cubalah letak tompek yang elok-elok, yang boleh orang meniaga, yang boleh orang datang, senang orang parking. Ini pun letak pun toket tompek parking. Nampak? Ini my kios. Ni parking. Kau orang tanya, Cik ni kereta ke? Abang apa yang kita faham kan, nak buat satu my kios ni berharga 25,000. Dia kau guna apa? Kursi atau standard steel yang mahal lah. Tapi saya tengok, kau tengok sendirilah. Belum guna, dah karat. Apa cerita kan? Ini dah 6 biji terbiar. Berapa harga kalau satu biji my kios berharga 25,000, ini dah membazir 150,000. Baik duit tu kau bagi kepada peniaga. Betul tak? Bagi bantuan 10,000 ke, 5,000 ke, tak kisahlah beli barang ke apa, lantak dia lah. Ini kalau macam ni ada 6 biji membazir 150,000. Ini nasib baiklah stol rodang-rodang ni. Ini kalau dapat apa, mak Gian nampak ni, dah diangkut ni. Tengok, dah kena langgar. Tak membazir 25,000 macam ni. Membazir tak bagi? Membazir. Sebab tu kalau ada duit tu, ada modal, bagi je kepada peniaga. Kan senang. Contoh seorang peniaga 10,000. Ada syarat-syarat nak berniaga, bagi kelengkapan. Ini kalau baik macam ni membazir. 25,000 terbiar macam ni. Betul tak? Kan kau pandai lah ngabarkan, kau pandai cakap lu. Kau tengok sendiri depan mata kau ni penamil ni, dah kena langgar. Faham tak? Kalau bagi duit kepada peniaga, kan pandai dia nak rolling ke, nak beli barang ke apa ke. Berapa juta baik dia membazir.